Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin hadirat muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat sama-sama bertemu kembali menyambung tadabbur Al-Quran, menyambung surah Al-Balad ayat yang ke-9 10 hari ini insya-Allah. Jadi sebelum kita masuk ayat yang seterusnya, kita ingatkan kembali ayat yang ke-9 firman Allah Subhanahu wa taala. Apa dia ayat dia? Ayat yang ke-9. Ni kita baca surah ni dululah terlebih dahulu. Baca daripada ayat 1 sampai ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdir alayhi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu najdayn. Okey, kita berhenti dulu sampai ayat 10. Allah Subhanahu wa taala, la uqsimu bihadzal balad, sesungguhnya aku bersumpah demi negeri ini. Aku bersumpah demi ini, iaitu negeri ini, iaitu Mekah. Wa anta hilum bihadzal balad, dan engkau wahai Muhammad yang menempati negeri ini, dilahirkan di negeri ini dan tinggal lama di negeri ini. Itu pertama, dihalalkan dibunuh di negeri ini dan dihalalkan juga berperang di negeri ini. Wa walidin wa ma walad, demi induk iaitu bapa dan juga demi anak keturunannya. Laqad khalaqnal insana fi kabad, benar-benar pasti demi sesungguhnya telah mencipta oleh kami akan manusia dalam keadaan susah payah, daripada lahir sampailah dia menemui Allah. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad, dipatutkah dia yang dalam keadaan dicipta demikian rupa menyangka bahawasanya tidak ada sesiapa pun yang berkuasa untuk menghalangnya. Ini sombong dia.
Bahkan dia berkata pada, aku telah menghabiskan harta yang melimpah ruah ni. Dan yang seterusnya, patutkah ayahsabu an lam yarahu ahad? Dia menyangka bahawasanya tidak ada siapa yang melihat kejahatan yang dia lakukan. Alam naj'al lahu ainain? Bukankah kami telah berikan nikmat kepadanya dalam apa dia? Dua biji mata untuk dia mendapat melakukan banyak perkara. Wa lisanan wa syafatain, dan juga lisan dan lidah, dan juga dua bibir. Baik. Jadi ini dua anggota yang Allah nyatakan, highlightkan secara khusus dalam ayat ni, yang merupakan nikmat yang menjadikan manusia ni mampu melakukan banyak perkara. Pertama, dua biji mata. Dua biji mata ni apa? Manusia dapat berjalan, melihat dan menilai sesuatu. Apa menerusi apa yang dia lihat. Manakala lisan ni pula, dia ada dua. Satu, dapat rasa makanan. Sifat dia apa? Kita masukkan. Satu lagi, kita hidup dengan mulut tak? Kalau ada mulut boleh bernafas tak? Dengan untuk apa? Kehidupan. Yang kedua, yang ketiga, untuk berbicara. Mengeluarkan sesuatu, itu berbicara. Jadi lisan ni sebenarnya adalah punca kepada manusia itu mendapat kebaikan atau keburukan. Punca utama. Nabi SAW sabda, aktsaru khotoya ibni Adam min lisani, fi lisan. Banyak, kebanyakan dosa anak Adam itu ialah bermula daripada lisannya. Ini daripada riwayat Ibnu Mas'ud. Ambil hadis ni ya. Nabi SAW bersabda, aktsaru khotoya ibni Adam fi lisanihi. Aktsaru, apa saya? Kebanyakan khotoya, dosa anak Adam adalah pada lisannya. Jadi kebanyakan dosa anak Adam adalah pada lisannya. Sebab itu dalam Quran ada beri garis panduan, lisan yang baik apa dia? Apakah lisan yang baik? Macam mana cara kita nak bagi lisan kita ni terselamat daripada ni punca kan yang banyak menjadi dosa kita, iaitu lisan. Sebab itu dalam khutbah Nabi selalu baca ayat ni. Cuba kita buka surah 33 ayat yang ke 70. Surah 33 ayat 70. Muka surat
Muka surat berapa? 4. 472. 427. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. So ni antara doa yang antara ayat yang Nabi baca bila Nabi bagi khutbah Jumaat. Nabi bagi kita khutbah Jumaat antara ni ayat 70 Nabi baca selalu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun kan. Kemudian baca ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ini baca juga ayat ni. Mungkin kadang-kadang sebab Jumaat ada yang tak baca kan. Sebab dia bukannya wajib. Tapi ni Nabi suka baca. Apa Allah kata? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Umum kan? Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Apa makna dia? Pelihara diri daripada kemurkaan Allah dan azab dia. Itu maksud takwa, ingat. Berusahalah jaga diri kita daripada mendapat murka Allah yang menjadi punca kita kena api dari Allah, neraka Allah tu. Jadi banyaklah kan yang kita kena jaga. Jaga apa? Tingkah laku kita, tubuh badan semua. Tapi dalam banyak-banyak benda tu, lepas tu apa dia yang di highlight kan? Waqulu, dalam banyak-banyak anggota kan, bila bertakwa maknanya semua sekali. Tangan kena jaga, kaki kena jaga, kemaluan kena jaga, perut, semua, mata kena jaga. Tapi dalam semua tu takwa, tiba-tiba dia highlight satu. Apa dia? Waqulu, menunjukkan ni paling menjadi punca kebinasaan manusia di akhirat nanti. Okey, iaitu lidah. Jadi Nabi suruh, Allah perintah untuk qulu, ucapkanlah qaulan sadida, ucapan yang sadid apa? Benar. Ya. Sadida ni maknanya al-haq, qaulul haq, ucapan yang benar. Tapi kalau kita nak tengok makna sadid ni lebih dalam, sadid ni maknanya bendung. Maksud dia bendungan. Tahu tak bendungan? Kalau kat sini kita ada apa? Cenderung apa? Empangan apa? Cenderung lagi? Macam-macam lah kan. Untuk dalam tu ada apa? Air tu baik ke tak baik? Jual empangan bagus tak? Satu hidro kan, lagi sumber air lah. Okey. Jadi dia air itu yang banyak tu dia perlu dibendung empangan tu, dijaga. Boleh tak lepas sekali banyak? Kalau banyak-banyak sekali jadi bencana besar. Itulah juga kita punya ucapan. Bendunglah lidah kita, nak cakap tu biar betul-betul. Kadang-kadang kalau terlebih jadi rosak tu jadi elok. Dia rosak, hancur pula semua. Ada banyak benda mungkin kita nak cakap, tapi jadilah macam empangan, keluar bila sesuai waktunya keluar. Perlu lepas bila perlu, kena bijak. Jangan main lepas semua, habis semua. Faham? Itu maksud sadid tu, maksudnya bendung sesuatu yang ditahan. Banyak ni benda, jangan mentahkan semua. Okey. Jadi waqulu qawlan sadidan juga maknanya cakap tu cakap yang baik. Betul-betul hati-hati bercakap. Dan apa kebaikan dia? Ayat 71 sambung baca. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jadi kerana menjaga lisan kita ni, bertakwa kepada Allah, dan yang utamanya jaga apa?
lisan kita, apa kebaikan yang Allah berikan? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki untuk kamu segala amalan-amalan kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia benar-benar mendapat kejayaan yang sangat-sangat besar. Jadi lisan ni dalam hadis Nabi ni, dalam hadis daripada Jami' At-Tirmizi nombor 2004. Okay, saya bacakanlah ni. Kata Nabi SAW, Nabi pernah bertanya, tanya kepada para sahabat, atadruna ma aktsaru ma yudkhilun nasun nar? Adakah kamu tahu apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Lalu sahabat jawab, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, kata Nabi, fa inna aktsaru ma yudkhilun nasun nar al-ajwafani al-faraju wal famu. Jadi yang paling banyak masukkan manusia dalam neraka apa dia? Dua rongga. Saya ambil bahagian yang tu. Seterusnya, hadis yang kedua. Ini satu. Dua pula. Nabi kata, aktsaru ma yudkhilun nas an-nar al-ajwafan, yaitu al-faraju wa al-fam. Okay. Apa maksud dia? Aktsaru apa? Kebanyakan yang punca yang kebanyakan punca yang yudkhilu, ia memasukkan anas akan manusia, anak akan neraka. Neraka ialah ataupun adalah ajwaf, dua rongga. Apa dia? Iaitu kemaluan, dan apa ni? Mulut. Fam ni, dalam fam ni ada apa?
lisan. Mun ni ada lisan dengan syafatain. Syafatain. Ini dua ni. Ni yang kedua. Kebanyakan punca yang ia memasukkan manusia ke dalam neraka juga adalah tadi dosa. Sekarang sebab manusia masuk neraka sebab mulut. Okey. Dan kalau kita bercakap tanpa fikir, apa akibat dia? Kena hati-hati. Sebab tu kita kena berfikir nak bercakap. Dalam hadis yang lain, ini yang saya baca ni hadis Sahih Bukhari. Ini Sahih Bukhari. Yang pertama tadi At-Tabrani. Satu lagi hadis Nabi, jangan bercakap tanpa fikir akibat ucapan kita. Satu lagi hadis, kita tengok pula. Yang ketiga Dan saya janji saya nak kongsi hadis-hadis tentang lisan lepas. Yang ketiga pula. Ini dalam Sahih Bukhari. Tadi ini dalam Jami' At-Tirmizi. Ini Jami' Tirmizi 2004. Hadis yang pertama tadi ini Al-Tabrani. Ini Al-Tabrani, ini Jami' Tirmizi. Okey, yang ketiga wa inna al-'abda min sakhatillah.
Okey, cuba terjemah. Dia kena terjemah baru kita rasa kan makna dia tu. Okey. Terjemah sama-sama. Wa innal abda. Terjemah. Okey, tak apa. Baca dulu baca dulu. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min safatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Okey, cuba terjemah. Wa dan inna sesungguhnya nampaknya al-abda seseorang hamba itu ataupun seseorang hamba itu la yatakallamu benar-benar takallam apa? Berkata bil kalimah dengan satu kata-kata atau satu perkataan. Bukan ayat lagi ni, satu perkataan je. Kalau ayat ni baru satu perkataan. Bukan ayat lagi kan. Min sakatillah. Yang mana bahagian termasuk daripada safati apa? Kemurkaan Allah. Kata-kata ni rupanya termasuk dari kemurkaan Allah. Tapi apa? La yulki. Tidaklah yulki tidaklah ia peduli baginya apa dia? Tidaklah ia peduli apakah yang ni dia sekalikan. Apakah akibatnya? Kata-kata tersebut akibatnya. Tidak ia peduli apakah akibatnya. Yahwi ia dilemparkan ataupun ia masuk. Ia memasukkannya biha dengannya, dengan sebabnya, sebab ucapannya, dengan sebabnya fi jahannam, ke dalam neraka jahannam. So maknanya ada manusia yang ucapannya itu menjadi penyebab dia masuk ke neraka jahannam. So ini beberapa hadis. Banyak lagi hadis sebenarnya. Saya ada buat satu nota khusus dosa-dosa lisan. Ada berpuluh-puluh dosa dikumpulkan dalam nota itulah. Dulu pernah dekat kita buat daurah tentang dosa lisan ni lah.
Sumber hadis Sahih Bukhari. Sahih Bukhari 5997. Ini dalam Sahih Bukhari. Ini sebahagian je kan. Sahih Al-Bukhari 5997. Jadi ni perkhabaran ghaib yang Nabi beritahu awal-awal. Ada seorang hamba, dia cakap, dia tak peduli pun dia cakap apa, dia rasa biasa je. Tapi rupanya dia kena umban dalam neraka sebab cakap dia. Bayangkan. Dia tak tahu pun, peduli apa akibat, tak tahu pun, tak tahu langsung. Tapi rupanya cakap dia tu mengumbankan dia masuk neraka. Oh, kita kena timbang benda ni. Sebab tu berhati-hati dalam ucapan. Neraka Jahannam pula tu. Neraka Jahannam ni macam mana? Neraka bawah sekali. Berapa lama nak masuk? Bukan berapa lama nak masuk, berapa masa nak sampai ke situ. Jadi Nabi beritahu ada berlaku apa? Satu dentuman, sahabat dengar kan. Nabi pun tanya, tahu tak kamu apa benda yang jatuh? Dengar macam dia boleh jatuh. Sahabat semua kata, wallahu a'lam, suruh alam, tak tahu. Nabi jawab, itulah batu yang dilemparkan dalam neraka Jahannam sejak 70 tahun dulu. Baru sampai. Jadi dia dulu hidup pun 60 tahun. Lepas tu cakap bukan-bukan. Lepas tu dia pun kena lempar dalam Jahannam, tak sampai umur dia habis, baru masuk sampai ke dasar. Dalam masa umur dia tu tak sampai, dia mungkin mati dah usia 60 tahun. Lepas tu dia pun sebab cakap dia jadi masuk dalam neraka Jahannam. Nak jatuh neraka tu je pun makan masa berapa lama? Lebih daripada umur dia. Faham tak? Baru sampai. Lebih daripada umur dia. Cuba bayangkan kan, kerugian yang sangat-sangat besar sekali bagi manusia. Kenapa begini ancaman ni? Ya. Sebab dengan mulutlah kerosakan banyak berlaku. Berlaku pemusuhan, kebencian dan semua. Hati-hatilah. Memang kita kena hati-hati. Lagi-lagi dunia yang penuh dengan ledakan media sosial. Jadi hukum dosa lisan ni apa? Apa hukum lisan ni? Sama dengan hukum media cetak dan media sosial, sama. Hukum media cetak dengan media sosial, hukum ni sama dengan dosa lisan. Apa saja yang kamu type, apa saja yang kamu tulis dan kamu pun hantarkan. Dalam hadis ni juga ada yang lain, mana dia punya ucapan tu, dia punya tu dah tersebar merata-rata sampai dia tak tahu dah. Itu. Yang ni lah. Dia bercakap satu ucapan, dan ucapan dia tu tersebar merata-rata, orang percaya apa semua, kan? Dah tak boleh nak dibentuk apa lagi dah. Itu punca dia pun dilempar masuk neraka. Faham ni bahayanya lisan. Lisan ni dia macam dia adalah punca utama penghancur kita sebenarnya. Itu ada ulama yang difitnah kan. Apa dia buat? Orang tu nak minta maaf dengan dia. Apa cara dia? Ni dia bagi orang tu jalan dengan apa? Dia bagi bulu ayam. Kan? Kau jalan balik rumah dulu sampai kau lepaskan bulu-bulu ni, kau datang balik, kutip balik semua bulu-bulu ayam tu. Boleh tak? Kali kutip dah. Macam itulah dosa kau kekal. Macam mana pun. Ada dah tersebar ke mana. Jadi fitnah ni tak boleh stop. Fitnah tak boleh stop. Jadi hati-hati. Suka-suka nak fitnah sana sini ke, hati-hati. Kita sekarang memang akan jawab depan Tuhan masing-masing. Tak kiralah siapa pun kita ni adalah hamba Tuhan yang akan menghadap Tuhan kita yang maha berkuasa. Itu kena ingat tu. Itu kena ingat. Apa saja
Dia kena hati-hati sebab itulah dosa lisan ni amat besar sebenarnya. Menjadi highlight yang sangat perbincangan besar sebenarnya, kita kena sentiasa mengingatkan. Okey? Okey, baik. Kemudian Allah SWT firman dalam satu hadis lagi, ni Nabi jamin. Ni ada satu berita gembira. Nabi jamin siapa boleh jaga ni dia masuk syurga. Lisan ya. Saya bagi 6 hadis lah hari ni, tengok lagi. Okay, yang ke berapa ni? 4. Dan Nabi SAW, man yadman li, man yadman li ma baina lahyaihi, ma baina lahyaihi, wa ma baina rijlaihi. Adman lahu al-jannah. Okey, cuba kita terjemah. Iman sesiapa yang ia menjamin ataupun memelihara li untukku apa menjamin untuk memelihara untukku ma baina lahyaihi, apa yang di antara lahyaihi apa? Sinilah apa tu? Dia punya bahagian rahang dia. Di antara dua rahangnya. Dan ma baina rijlaihi, dan ini rahang dua rahangnya, apa yang di antara dua rahangnya, dan apa yang di antara dua pahanya. Ataupun kakinya. Adman lahu adman lahu al-jannah. Aku menjamin baginya syurga. Aku menjamin baginya syurga. Dicabut kot. Okey. Aku menjamin baginya syurga. Jadi kita peliharalah sama-sama anggota kita ni.
Ini juga dalam Sahih Bukhari 256. Ni Sahih Al-Bukhari nombor 256. Okay. Siapa yang boleh menjamin? Ni Nabi bagi tahu suruh kita buat Nabi jamin syurga untuk kita. Hadis yang ke seterusnya 5. Dia kata al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Okey, ni satu lagi. Muslim yang sebenar itu, okey, Muslim yang sempurna ialah yang orang-orang Muslim yang lain, orang Muslim lain selamat daripada apa ni? Lisannya dan tangannya. Daripada apa? Daripada gangguan. Inilah Muslim yang sempurna. Macam mana? Sempurna tak Muslim kita? Tengok kat media sosial kita orang Islam. Kan? Jadi Muslim yang sebenar, yang sempurna ialah yang mana? Yang orang Muslim lain selamat daripada gangguan lisannya dan gangguan tangan, iaitu kejahatan mulut dan tangan. Okey. Jadi kita pun ada pepatah, kerana apa? Kerana pulut santan binasa. Pulut kan? Kerana mulut macam mana tu? Jadi ada dua maksud tu. Kerana mulut badan binasa, maksudnya orang yang binasa sebab mulut kita dekat dunia. Kan? Ada mungkin orang yang terkena dengan gangguan mulut kita, akhirnya dia pun terkena impak dekat dunia sampai binasa badan. Ada juga macam tu. Tapi itu dekat dunia. Yang maksudnya badan binasa ni kat mana? Ke akhirat, iaitu mulut orang tu dibinasakan badan dia sendiri. Ini lebih parah lagi. Okey. Ni yang ke-5. Dan juga satu lagi yang ke seterusnya. Anggota badan kita yang lain sebenarnya bergantung kepada mulut kita. Nabi bagi tahu kita ni masuk pagi-pagi, semua anggota tubuh kita ni semuanya mengharapkan kita punya mulut. Dia orang cakap kat mulut kita. Apa dia kata? Wahai mulut, bertakwalah kepada Allah. Jaga hak-hak kita orang ni. Sebenarnya kita tidak tahu. Ni Nabi bagi tahu. Ini dalam Sunan Abu Daud. Okey?
Yang nombor 5 ni kesempurnaan seorang Muslim. Oh, saat dia punya ni. Yang ini nombor 5. Oh, ni Sunan Abu Daud yang ni. Yang ni Sunan Abu Daud. Yang tadi yang nanti saya tulis depan. Jami' At-Tirmizi. Ini Sunan Abu Daud. Nombor 2483. 2483. So ni semua hadis-hadis tentang apa ni? Lisan saja. Memang banyak. Kita kena tahu, kalau tak tahu nanti kita tak dapat jaga, tak tahu. Kan? Bahaya tak bahaya lisan. Okey, yang terakhir tengok. Hadis seterusnya. Ni dia panjang sikitlah. Ni yang ke-6 Iza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan. Fatakulu ittaqillah fina. Ittaqi ittaqillah fina. Fa innama nahnu bika. Fa inna fa in istaqamta istaqamna. Wa in tak muat pula. Wajajta. Wajajta. Wajajna. Muat. Okey, kecil lah ni, kecil. Tak apalah, ni kalam yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak tahu, tulis. Walaupun ada dah nak tengok dalam nota ni, tapi kita tulis. Saya suka tulis, kita nampak sama-sama. Okey. Cuba kita baca hadis ni Ini kata-kata siapa? Anggota tubuh kita tau. Okey. Okey, kita baca hadis ni. Nampak ke? Boleh lah. Nanti ambil gambar.
Okey, kita baca qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza asbaha banu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru lisana fatakulu ittaqillah fina fa innama nahnu bika wa in istaqamta istaqamna wa in i'wajajta i'wajajna." Bukan i'wijaj, i'wa. Okey, apa makna dia? Apabila anak Adam memasuki pagi hari, anak Adam memasuki subuh, asbah, pagi hari. Tiap-tiap pagi ni. Okey. Maka sesungguhnya ada akulah, seluruh anggotanya, seluruh anggota tubuhnya tukaffirul lisan, merendah kepada lisan. Apa maksudnya? Tukaffiru ni menyerahkan lah, ataupun menyerahkan ataupun merendahkan kepada lisan dia. Nabi nombor satu pagi-pagi, sebab itulah kita bangun-bangun, apa yang mula dulu? Doa dulu kan? Doa bangun pagi, yang buka lisan kita dengan baik, buka dengan doa. Nabi baca surah Al-Insan. Nabi baca surah apa? Ali Imran ayat 190 sampai ayat 200 Nabi baca. Itu Nabi zikir pagi panjang. Sebab tu subuh Nabi baca surah Nabi baca paling panjang masa subuh, surah panjang, dihidupkan dengan lisan dia banyak. Okey. Jadi fatakulu, lalu tubuh badan ni berkata, ia berkata, tubuh badan ni berkata. Ia berkata kepada lisan. Apa dia kata? Ittaqillah fina. Maksudnya apa? Takwalah kepada Allah fina untuk hak kami, untuk jaga hak kami. Kenapa dia cakap macam ni? Lisan tubuh kita bagi cakap, wahai mulut, jagalah diri kamu kepada Allah untuk jaga hak kami. Apa maksud dia? Ittaqillah fina ni situ. Takwalah kepada Allah untuk jaga hak kami. Sebab apa? Kerana mulut kamu punya pasal badan semua terbakar. Faham? Ni kita tak tahu siapa yang beritahu. Nabi beritahu benda gaib ni. Okey? Bertakwalah kamu kepada Allah untuk jaga hak kami. Kenapa dia kata? Fa innama, betul dia kata lagi, fa innama, sesungguhnya kami bergantung kepada engkau. Dia kata sesungguhnya, kerana sesungguhnya nahnu, kami
Bika, bergantung, terletak kepadamu. Kepadamu. Fa in istaqamta istaqamna. Jika engkau istiqamah, jika engkau istiqamah dalam kebaikan lah. Jaga diri, pelihara. Istaqamna, kami istiqamah. Dan jika engkau menyeleweng, i'wajajna, kami juga menyelewenglah juga. Ini At-Tirmizi 2407. Jami' Al-Tirmizi 2407. Okey, inilah 6 hadis penting . Lisan kita rupanya adalah pimpinan kepada semua anggota. Menjadi punca kena azab sebab dosa lisan. Ini ingat, ni hadis-hadis lisan antaranya daripada banyak lagi yang lain lah. Ni yang saya nak highlight sebab dia berbeza-beza dia punya keutamaan dia. Okey. Cuba kita buka surah Yasin. Cuba tengok ke akhirat nanti apa jadi. Kerana berkuasanya mulut ni kat dunia ni menyebabkan habis semua. Anggota lain pun menyeleweng sebab mulut lah ni. Kan? Maka kerana berkuasanya mulut, ke akhirat nanti berbeza pula keadaan. Buka surah 36, surah Yasin. Ayat yang ke surah Yasin, muka surah 400 berapa ya? 40. Ayat 65. Muka surat 444. 444 Surah 444. Okey. Habis dah tulis hadis. Habis gambar yang nanti. Ya? Apa dia? Yang mana? Oh ni. Jadi kata Allah, kata lisan ni dia kata apa? Takwalah kepada Allah untuk jaga hak kami. Kerana sesungguhnya kami bergantung kepadamu. Kami tertakluk kepadamu. Fa inna nahnu bika. Kami jadi semua ni sebab engkau lah. Okey, bika sebab engkau. Faham betul tak? Memang betul pun. Kalau kita tengoklah kekuatan Firaun ni pada apa? Firaun dia kuat lah. Yang sembelih anak lelaki Firaun ke siapa? Yang sembelih anak lelaki Bani Israel tu Firaun ke? Mana ada Firaun tak buat? Yang buat askar dia. Tapi siapa yang cakap? Siapa yang suruh? Firaun. Yang potong tangan ahli sihir tu kan, bila dia masuk Islam, dia beriman, lepas tu dia kena potong silang, siapa yang suruh? Firaun. Firaun suruh siapa? Dia punya pembesar.
yang bina menara tinggi tu kan, nak tengok Tuhan Nabi Musa tu kan, yang cabar tu kan, Firaun suruh siapa? Haman yang buat. Firaun cakap je. Betul tak? Yang berjaya mengelabui mata rakyat dia sampai rakyat ni sembah Firaun, kan? Sampai rakyat sembah Firaun. Siapa yang buat? Mulut Firaun pernah kata, bukankah sungai ni tengok? Akhirnya rakyat pun diberbodohkan. Itu dalam surah-surah banyak. Semuanya Firaun ni dia bijak, dia guna mulut dia. Power mulut dia. Semuanya habis. Faham tak? Kita pun begitu juga. So itu ni masuk dia kan. Kami tertakluk bergantung kepadamu. Siapa ni? Anggota badan ni. Okey. Fa'in, jika engkau istiqamah, lurus je. Lurus. Istiqamah ni maksudnya jika engkau lurus, maknanya betul lah. Elok jalannya. Kami pun akan lurus. Istiqamah ni maknanya lurus. Jika engkau menyeleweng, kami pun seleweng. Apa ni? Lisan. Faham? Begitulah perbualan di antara anggota badan dengan sama kita. Kita pun tak tahu kan. Ini Nabi beritahu. Okey. Dapat tak terjemahan tadi? Macam mana? Okey, mana yang tak dapat lagi? Sampai sini dapat? Letih nak menulis tak? Penat tulis hari ni. Sekali-sekala. Ada dalam nota, tapi kalau saya tulis nota, saya share nota, mungkin tak baca pula nanti. Saya tulis. Pastikan semua baca. Ni pasti semua baca dah. Dengan hadis. Tahu Kau yang tahu dah kan tentang hadis ni. Ingat apa Nabi kata mula-mula? Dosa Adam paling banyak, dosa punca daripada apa? Aksaru khotaya ibni Adam min fi lisan. Paling banyak dosa ni lah. Memang pun ini dia boleh runtuhkan satu negara. Apa yang berlaku pada Nabi SAW antara orang munafik. Kan? Dahsyat. Yang kedua, punca yang paling banyak masukkan orang dalam neraka juga apa dia? Dua rongga. Pertama, kemaluan dan juga mulut. Mulut tu lisan. Yang ketiga, ada orang dia cakap dengan satu ucapan je, satu perkataan, bukannya ayat pun. Perkataan dia tu kan tersebar merata-rata. Hadis yang lain dia maknanya perkataan dia ni sampai tersebar di seluruh ufuk, sampai dia tak tahu ke mana dah perkataan dia. Bahaya tak? Cuba kita label orang, perkataan tu tak betul kan? Dan tersebar sama orang pakai apa yang kita keluarkan. Kitalah dia punya orang kata pioneer dia. Bayangkan apa jadi? Dan dia dicampak masuk neraka Jahannam pula tu, Jahannam. Faham? Neraka Jahannam Berapa lama kita nak hidup umur? Dengan ucapan kita tu kita nak seronok kan? Nak seronok ucap orang supaya orang benci ke siapa-siapa ke kan? Nak seronok tu berapa lama? Berapa tahun nak hidup? 100 tahun. Okey. Kamu nak sampai kat rasa neraka Jahannam pun makan masa 70 tahun pun sampai. Lepas tu berapa lama duduk dalam tu? Sebab kamu punya mulut nak seronok sekejap je. Kamu nak puaskan hati kamu untuk kepada orang yang kamu benci, kamu nak cakap macam tu, ada hak ke? Dengan sebab tu je, kamu nak kena lempar dengan satu tempat yang nak jatuh pun, makan masa habis umur kamu dah. Baru sampai kat dasar. Cuba fikir. Betul tak? Ya Allah, jagalah lisan. Orang dia tak baca hadis Nabi ni, mungkin dia tak tahu ke ataupun dia pun tak peduli, tak hayati mungkin. Kan? Jadi kita nak hayati ni, betapa besarnya dosa lisan. Yang kedua, ketiga apa? Nabi bagi ni yang berita gembira Nabi kata. Siapa yang dapat jamin jaga dia punya kemaluan, dua rahang dan lisan dia, aku jamin dia masuk syurga. No, Nabi siap jadi penjamin. Nabi kata, aku nak jamin dia masuk syurga. Nabi suruh jaga betul-betul. Yang kedua, keempat. Dan juga tanda orang Muslim tu betul-betul Islam. Islam sebenarnya macam mana? Iaitu orang lain, semua Muslim lain selamat daripada gangguan apa? Lisan dengan tangan. Tapi tengok lisan kita ni selamatkan tak? Orang Islam lain. Lisan kita ni selamatkan tak? Ataupun
kita punya mesejnya ke kan, tulisan kita tu selamatkan Islam lain ke ataupun meranapkan? Fikir sendirilah. Luas ni semua luas. Skop kekeluargaan, tak kisahlah keluarga pun, pula beranda sebab lisan, sampai ke politiknya, sampai ke negara semua sekali. Tak kisahlah tu. Siapa kenalah. Ni hadis Nabi. Okey. Yang ketiga, yang terakhir, ni. Rupanya seluruh anggota kita ni harapkan apa ni? Kan setiap pagi ni. Jadi apa dia? Setiap pagi ni lah dia. Anggota kita berbicara dengan lisan ni. Kalau kamu lurus, kami pun lurus. Kalau kamu bengkok, kami pun bengkok juga. Jadi bahaya dosa lisan. Jadi sebab itulah di akhirat nanti kerana berkuasanya lisan ni, tengok Allah kata apa dalam surah 65, surah 36. Okey, bolehlah kita buka Quran. Surah Yasin ayat 65. Ayat 65. Baru kita faham kenapa ayat ni Allah kata kami kunci. Kunci apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, iaitu hari kebangkitan, hari kiamat, semua dah dibangkitkan. Kami nakhtimu ala afwahihim, kami kunci apa dia? Mulut-mulut mereka. Afwahihim ni jamak kepada famun, mulut tu. Yang Nabi suruh jaga 2 rahang, 2 rongga tu kan, mulut. Jadi kami tutup mulut mereka. Dan ketika ini yang berbicara mana? Anggota-anggota yang minta, tolonglah mulut, tolong jaga. Kalau kau lurus, kami lurus. Kau bengkok, kami berbengkok. Sekarang Allah bagi peluang, tubuh badan tu pula cakap. Sebelum ni mulut tu suka-suka cakap, kan? Jadi Allah kunci hari itu mulut-mulut, dan yang cakap ketika itu apa dia? Anggota badan, iaitu tangan dan kaki jadi saksi. Jadi yang bercakap tu tangan. Apa dia kata? Memanglah dia akan balas dendam. Dia akan balas dendam. Dia akan cakap apa yang mulut dulu, semuanya. Jadi yang berbicara ketika ini adalah tangan-tangan mereka dan yang menjadi saksi kaki-kaki mereka. Bima kanu yaksibun, berdasarkan apa yang adalah mereka dahulunya di dunia mereka usahakan. Okey. Jadi Quran bagi garis panduan, ada 6 bentuk ucapan yang bagus yang Allah suruh kita buat. Okey, kita ambil satu-satu ayat lah. Pertama tadi kaulan sadidan. Itu kan yang pertama. Okey. Kaulan sadidan. Kaulan sadidan ni dia kaulan sadidan ni dia kepada umum semua. Apa ambil je ayat ni. Okey, kaulan sadidan ni tadi ayat berapa? Ambil. Okey, ambil 6 ayat ni. Saya nak bagi ucapan-ucapan yang mulia yang Quran perintah untuk kita cakap. Pertama tadi kaulan sadi dan ucapan yang benar. Ucapan yang penuh kehati-hatian tu kaulan sadi dan sebab kita buat empama tadi apa? Empangan. Kan? Ada banyak air tu. Untuk kebaikan bagus. Tapi kadang-kadang tak sesuai tempat pun tak juga. Okey. Ayat nombor pertama kaulan sadidan kan. 1. Kaulan
Hadidan. Ini surah 33 ayat 70. Kemudian untuk orang yang berdosa ni, kita tak suka dia, kita jangan cela-cela dia sampai bertambah dia lagi nak buat dosa. Apa kita kena buat? Cuba tengok surah 4 ayat 63. Ini disebut qaulan balighan. Surah 4 ayat 63. Ke surat berapa ya? 63. Ayat 63 kita baca. Ini cerita tentang orang-orang yang ada penyakit hati ya. Orang munafik ya. Ke surat 88. Ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladziina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa'rid 'anhum wa'izhum. Wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Ulaika alladziina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui penyakit yang ada dalam hati-hati mereka. Fa'rid anhum, maka berpalinglah daripada mereka. Paling ni jangan abang kata jangan layanlah ucapan-ucapan dia. Wa'izhum, berilah pelajaran, beri nasihat kepada mereka dan cakaplah kepada mereka qaulan balighan, iaitu apa? Kata-kata yang boleh beri kesan kat hati, yang sampai, baligh yang sampai. Okey, ni qaulan balighan ni dengan ilmu lah ni. Mesti kena bagi kesedaran. Ni bukan perli-perli bukan? Bukan. Cakap terus terang namanya. Baligh ni sampai. Dia tak ada kiyah-kiyah apa benda, disampaikan terus. Okey, seterusnya dengan ibu apa? Apa ucapan dengan ibu apa? Qaulan kariman. Tu buka surah Al-Isra. Kariman. Surah 17. Ayat 23. Ayat 23.
Ayat 23. Tengok ni ibu bapa yang mana ni? Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Dan Allah SWT, Tuhan engkau telah mewajibkan, menetapkan bahawa tidak boleh kamu mengabdikan diri menyembah melainkan hanya kepadanya, dan kepada kedua ibu bapa hendaklah berlaku ihsan, berbuat baik. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma au kilahuma. Kenapa? Jika salah seorang dari kedua-duanya atau kedua-duanya sekali telah sampai ke umur yang tua dan berada dalam jagaanmu, fala taqul lahuma uffin, janganlah kamu berkata kepada keduanya apa dia? Perkataan yang paling simple, iaitu uffun. Kita pun tak tahu uff kita ni takut masuk hadis 3. Kita pun tak tahu kan macam mana ibu tu terasa ke. So tu kena takut. Kenapa Allah kata ketika usia tua? Kenapa? Al-kibara maknanya usia dah lanjut. Sebab dah lemah masa ni perlu apa orang kata, pemerhatian lebih. Jadi bila pemerhatian lebih ni, kadang-kadang kita yang muda duk rasa apa? Oh, masa ni lah baru teruji, masa tu tak, masa dulu mak dia pun nak makan pun cari sendiri kan. Kita pun dia yang tolong sediakan kita makan. Sekarang ni tiba-tiba lain pula kisahnya. Dan mungkin dia pula jadi macam kita masa kecil dulu. Kita masih kecil manja dengan dia, sekarang dia pula terbalik. Kan? Ini kena rasa. So Allah halakkan uff. Uff ni perkataan yang difahami ke tak difahami? Uff. Faham tak? Apa makna uff? Yalah, uff tu maknanya kalimah ni maknanya setiap kata yang ada makna. Faham tak? Kan? Tapi untuk mak ni Allah kata dia tak ada makna pun. Macam tu je pun dah ambil kira dah Allah. Allah ambil kira dah. Oh dahsyat. Ni punyalah tinggi. Allah nak bagi kedudukan ibu lah kan. Ni kalimah ni yang ni Allah kata ni kalimah yang fitnah ke mungkin. Tapi kalau kat mak tak ada makna pun Allah ambil kira. Dia kalau ada makna macam fitnah tu beri kesan kan. Oh, yang ni tak ada makna pun Allah dah ambil kira terus. Oh, memang kita kena ingat. Wala tanharhuma, jangan herdik, dan cakap kepada keduanya, tengok. Bahkan pula kena cakap qaulan karima. Macam mana nak cakap ucapan yang mulia? Uish. Lala kena cakap ucapan mulia. Macam mana? Apa cakap? Mak ni tak mulia dah tu. Qaulan karima maknanya mulia. Maksudnya macam contohnya Luqman kan, dia panggil anak dia dengan ucapan mulia, dia kata apa?
Ya bunaya, wahai anak kesayanganku. Jadi kalau macam tu, ibu pun, wahai ibuku sayang. Macam tu. Ya. Betul. Kena cakap mulia. Muliakan dia. Gambarkan sampai dia rasa mulia. Kalau dia tak rasa dia mulia sebagai ibu, kita tak cakap, dia tak rasa, itu tak sampai makna kaulan karimah. Faham? Maknanya memang diarahkan kita untuk bagi psikologi ibu sampai ibu terasa, anak aku muliakan aku. Ni saya cakap ni diri saya sekali lah. Mak saya pun kan, apa orang kata, uzur. Macam itulah kita yang adik ibu lah, saya ingatkan lah. Ni semua kita kena ingat lah. Kaulan karimah maknanya kita kena cakap sampailah ibu terasa dia dimuliakan. Barulah nama dia kaulan karimah. Faham? Macam itulah. Kena faham. Itulah bahasa dia. Kaulan karimah. Okey. Yang seterusnya. Berapa dah? 4. Banyak lisan ni. Tak sempat nak sambung ayat 10 tu. Penting ni. Okey. Yang seterusnya. Ini kepada ibu. Okey. Kepada pemimpin. Dia cakap apa? Okey, ada satu ayat. Qaulan layyinan. Ni siapa punya ucapan? Qaulan layyinan. Muka surah 20, surah Toha. Surah Toha ayat 44. Layyinan. Buka surah Toha ayat 44 lah ni. Kita sambung nanti. Dah habis kita masuk ayat baru next. Nanti minggu depan. Okey. Okey. Surah 20 ayat 44. Jumpa. Ayat 44. Surah Toha. Jadi Allah perintah siapa? Nabi Musa. Musa siapa? Orang biasa macam kita ke orang yang luar biasa? Orang biasa. Pangkat dia pangkat siapa? Pegawai tinggi ke ataupun tak ada yang mengatasi pangkat dia? Pangkat tertinggi lah Nabi. Tak ada orang boleh atasi pangkat Nabi dan Rasul kan? Dia mulia ke tak mana? Dia orang termulia lah antara manusia termulia. Jadi manusia termulia sekarang dia jumpa siapa pula? Sekarang dia jumpa manusia terhina yang paling dimukai Allah. Siapa nama dia? Fir'aun. Jadi Allah pun suruh dia jumpa Fir'aun. Kamu orang paling mulia, pergi jumpa dengan orang yang paling aku nak murka ni. Kita pula cakap macam mana kalau aku suruh jumpa? Kau pergi cakap kat dia tu, aku tak suka dia. Cakap apa? Pergi maki dia sekarang. Macam tu kita kata kan. Ya Allah kata apa? Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Jadi ada tujuan besar. Kenapa? Supaya dia dapat peringatan atau dia rasa takut. Cakap apa? Ucapan yang lembut. Jadi kita kena tak macam tu? Jadi kita pun boleh berdosa jugalah kepada siapa? Jadi Fir'aun ni masa ni siapa? Walau macam mana Fir'aun ni masa ni dia pemimpin siapa? Pemimpin Mesir. Memang dia membuat kebobrokan lah. Kerosakan sampai bunuh kan, menindak orang, memang jahat sungguh. Tapi Allah kata apa? Cakap ucapan yang lembut lah, macam tu. Jadi kita tak kira siapa pun juga kena tak ikut cara ni juga. Kena berjaga-jaga. Macam mana pun, tak kira siapa pun. Kalau kita ni dalam politik ni kan, kita melalui perubahan-perubahan zaman daripada
pemimpin yang ini satu-satu. Sama je perangai, semuanya kena kutuk. Semuanya tak ada kawalan lain yang langsung kalau tak suka. Betul tak? Tak kira siapa, bukan sekarang pun, sebelum-sebelum ni sama semuanya. Serupa je perangai. Orang Islam, parti Islam mana-mana pun sama-sama. Sama-sama parti Melayu mana-mana pun sama je. Ini saya kata semua, tak ada. Faham tak? Saya ni colourful, dia kata. Nak kata senang. Sebab apa kita tak nak ikat diri kita ni. Quran ni untuk semua. Semuanya berhak untuk dapat wahyu Allah, dapat peringatan. Kita ingatkan semua. Semua akan jawab nanti. Allah tak tengok kamu ni yang mana. Oh, kamu warna biru. Okey, tak apa. Kamu aku ampunkan. No. Tak ada. Warna apa pun kamu tak kisahlah. Yang penting perangai kamu sama tak? Tak sama. Allah pun kata semua. Faham? Kita kena ingat benda tu. Kena hati-hati. Okey? Ni neraca timbangan Quran ni. Quran ni dia ajar kita prinsip kehidupan. Kayu ukur dia. Okey, ni untuk siapa pula? Ni untuk umum, semua orang. Ni untuk siapa? Orang yang buat dosa kan? Ni untuk siapa? Ibu. Ini untuk siapa? Pemimpin. Untuk orang yang lemah. Orang lemah minta tolong kita. Kita pun tak ada nak bagi. Nak cakap apa? Cakaplah kaulan maisura. Tu buka surah 17. Maisura 17 ayat 28. Kaulan maisuran. Kaulan maisuran. Apa ni maksud dia? Ucapan yang maisur apa? Maisur. Dia berkatakan daripada perkataan apa ni? Yasara apa? Mudah. Jadi ucap bagi dia rasa mudah. Oh, nanti saya kan ucap bagi dia rasa satu yang senang, menyenangkan dia. Jangan bertambah rasa dia adalah orang yang lemah. Kan, dia minta tolong kita. Lepas tu kita cakap lagi bertambah apa dia? Emosi dia lagi tak stabil langsung pula. Kaulan maisura ni bagi dia rasa mudah hidup dia. Cakaplah sesuatu. Doakan dia semoga mudah-mudahan saya ni pun tak ada benda nak bagi. Semoga Allah mudahkan urusan kamu. Jangan cakap apa dah. Kau ni kerjalah malah. Contoh. Kan kadang-kadang kan mudah aja. Tu tak tahu. Sekejap-sekejap nak hadir orang je. Janganlah. Itu. Ucap dengan ucapan yang apa? Memudahkan. Kaulan maisura ni kata-kata yang menyebabkan dia rasa lapang. Dia rasa lapang. Faham? Pandai-pandailah kata macam tu. Pastikan. Ini dengan ucapan yang lembut, yang baik. Dengan niat yang ikhlas, nak nasihat. Okey, yang ni. Yang ni pula ibu yang rasa dia dimuliakan. Cakap, rasa sampai dia rasa, ya Allah, seronok berbunga hati dia sebab rasa dimuliakan. Dengan orang yang ada buat dosa, nasihat dia sampai terkesan ke hati dia. Faham? Dan dengan umum, seluruh masa cakap benda yang betul, jangan bohong. Okey. Berapa dah? Berapa ucapan baik ni? Berapa? 5 yang Allah gariskan dalam Al-Quran ni. Okey. Dan ada lagi satu ni. Ini lagi umum kaulan ma'rufan. Kaulan ma'rufan. Kaulan ma'ruf ni ialah ini dalam surah banyak ayat ni. Yang ni dalam surah 4 antaranya ayat 5. Itu kata-kata yang patut kepada seseorang. Itu mengajak kepada ma'ruf, iaitu ikut perintah Allah. Itu maksudnya ma'ruf. Sesuai dengan dia. Sesuai dengan kita kenal dia lah. So ni 5 6 ucapan yang Allah suka. Okey, insya-Allah sampai sini untuk hari ini tentang lisan. Jadi walisanan wa syafatan, jagalah lisan kita dengan semua golongan yang digariskan ni, dan kita ingat prinsip sebagai muslim yang sempurna ni, gangguan lisan dan tangan kita ni kena pelihara, ya.
Qaulan ma'rufan. Ha? Surah 4 ayat 5. Ayat 5, ayat 5. Oh, betul. Surah An-Nisa ayat 5 Muka surat 77. Oh, kita tak baca ayat tu, tak apa pukul yang lewatlah. Jadi ini pentinglah maklumat yang kita kena ambil tahu dan kita kena terbuka hati kita ni. Tujuannya apa? Kita nak sama-sama kita punya orang keliling kita dapat baiki diri sebenarnya. Ini tujuan nak baiki diri lah. Bukannya kita nak kata apa kan. Kita ada pendiam masing-masing contohnya dalam bab apa ke politik, kita tak kisahlah. Tapi ingat kita nak baiki sesama kita semua. Okey? Jadi inilah yang kita kena tahu dan peganglah prinsip yang Quran ajar, yang Nabi ajar. Jadi kita baca 6 hadis Nabi dan 6 ayat Quran tentang 6 bentuk ucapan yang mulia. Mudah-mudahan mendapat manfaat daripada apa yang disampaikan pada pagi ini, dan Allah islahkan kita punya amalan-amalan kita. Kan? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan islah dan Allah akan hapuskan dosa kita, mudah-mudahan dengan kita jaga lisan kita, insya-Allah. Aku la qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.